أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi barnamij Miskul Kalam. Tajuk kita hari ini ibadah yang menghidupkan jiwa. Alhamdulillah ala ni'matul iman wa ni'mal Islam. Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmah, barakah dan maghfirah. Izinkan saya untuk membawa satu kisah di mana pada satu malam Ramadan, para sahabat berdiri dalam solat qiyam bersama Nabi SAW. Antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar membaca Al-Quran dalam solatnya dengan suara yang lembut, penuh khusyuk, seolah-olah berbisik kepada Allah. Manakala Sayyidina Umar pula membaca dengan suara yang kuat, penuh semangat, membangunkan hati yang lalai. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua. Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku bermunajat kepada Rabbi." Manakala Sayyidina Umar pula berkata, "Aku membangunkan al-wasnan, yakni orang-orang yang mengantuk dan mengusir syaitan." Subhanallah, lihatlah bagaimana Ramadan menghidupkan jiwa mereka. Bukan sekadar lapar, tetapi qiyam, tilawah, doa dan juga tangisan kerana Allah Jalla wa'ala. Dan lihat pula kisah Abdul Rahman bin Auf, bagaimana beliau berbuka puasa di hadapan makanan yang banyak, lalu beliau menangis dan berkata, "Mus'ab ibn Umair lebih baik daripadaku, tetapi dia syahid dan tidak ada kafan kecuali dengan selai kain." Itulah hati sahabat. Walaupun diberi dunia, tetapi hati mereka tetap takut tidak diterima amalan. Ramadan bagi mereka adalah imtihan ikhlas, ujian keikhlasan. Adakah puasa kita kerana Allah? Adakah qiyam kita kerana Allah? Adakah sedekah kita benar-benar lillahi ta'ala? Maka Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Maka malam ini, wahai saudara-saudariku muslimin dan muslimat sekalian, jangan kita hanya menjadi orang yang berpuasa. Jadilah insan, hamba yang benar-benar ingin kembali kepada Allah dengan qalbi, dengan hati yang khusyuk. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.